Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia malam ni. Duduk sekawan si burung unta, melihat merpati terbang berdua. Bicara buku penyatu kita, hamba sembahkan buat semua. Sebelum kata menyusul bicara, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Aufah Fathia binti Muhammad Faiz, berumur 10 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebahasaan Pegoh. Kod sekolah saya MBA 0030. Pada video ini, saya amat teruja untuk bercerita sebuah buku yang bertajuk Dengar Nasihat Ibu, karya Firas Aiden. Buku ini telah diterbitkan oleh penerbit 6 pada tahun 2020. Buku Dengar Nasihat Ibu mengisahkan Aulia baru berpindah ke bandar bersama ayahnya yang seorang askar. Di sekolah, dia dapat berkawan dengan ramai kawan yang melayannya dengan baik. Walaupun begitu, Aulia merasa kesunyian di rumah kerana dia adalah anak tunggal dan ibunya seorang suri rumah sepenuh masa. Aulia sering merindui masa bermain di taman permainan yang terletak berhampiran rumah mereka. Tetapi ayahnya yang sibuk dengan kerja tidak dapat memenuhi permintaannya. Suatu hari, setelah memujuk ibunya, Aulia akhirnya dapat bermain di taman permainan itu. Dia sangat gembira walaupun tidak ada orang lain yang bermain di situ. Namun, apabila Aulia mengajak kawan-kawannya bermain di taman, mereka berhadapan dengan seorang lelaki berjanggut yang menakutkan. Ketika melarikan diri, Aulia terjatuh dan terluka. Ketakutannya menyebabkan dia menjerit meminta bantuan ibunya. Namun, Aulia akhirnya berhati-hati dan tidak mahu lagi pergi ke taman permainan tanpa ditemani oleh ibunya. Pengajaran dalam cerita ini ialah 1. Kepentingan kasih sayang keluarga. Aulia belajar bahawa ibunya sentiasa ada untuk menyokong dan menemaninya walaupun ibu Aulia sibuk dengan tugas harian. 2. Kesabaran. Aulia tidak cepat putus asa walaupun ada mulanya tidak dapat memenuhi keinginannya untuk bermain di taman. Dia terus berusaha untuk meminta izin daripada ibunya. 3. Berhati-hati dan keprihatinan. Ketika Aulia bermimpi tentang kejadian yang menakutkan, dia mengajarkan pentingnya berhati-hati dan tidak pergi ke tempat yang sunyi tanpa pengawasan orang dewasa demi keselamatan diri. 4. Menghargai waktu bersama keluarga. Aulia belajar bahawa masa bersama keluarga seperti bermain di taman bersama ibu adalah berharga. 5. Pentingnya mengambil kira perasaan orang lain. Ayah Aulia berusaha untuk menyenangkan hati Aulia walaupun sibuk dan berjanji untuk meluangkan masa bersama keluarga. Kesimpulannya, kisah Dengar Nasihat Ibu terdapat beberapa nilai murni yang penting dalam kehidupan seperti kesabaran, perhatian dan keprihatinan. Nilai keluarga dan kasih sayang sangat jelas dalam cerita ini, di mana ibu Aulia berusaha memenuhi permintaan anaknya walaupun dengan berat hati, serta ayahnya yang akhirnya berjanji untuk meluangkan masa bersama Aulia. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai perasaan keluarga, bukan hati dalam membuat keputusan serta menghargai masa bersama orang tersayang. Sekian, wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.